Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami ingin berkongsi tentang hadis 40 Imam Nawawi. Hadis kelima, amalan yang tertolak. An Ummil Mu'minina Ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi rawayatin li Muslim Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddu. Terjemahan daripada Ummul Mukminin Ummul Abdillah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mereka-reka dalam urusan agama kami ini perkara yang tiada asasnya, dalilnya daripada agama, maka ia tertolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam satu riwayat yang lain daripada Imam Muslim, sesiapa yang melakukan sesuatu amalan yang tidak terasaskan ajaran agama kami, maka ia tertolak. Huraian hadis. Hadis ini menjelaskan bahawa perbuatan mengada-ngadakan sesuatu berkaitan urusan agama yang tiada asas dalam syarak adalah tertolak. Ini menunjukkan amalan yang dilakukan oleh orang yang mukallaf adalah terikat dengan hukum syariat. Setiap amalan yang tidak berasaskan syariat Allah SWT adalah batil dan tertolak. Perkara ini terbahagi kepada dua, iaitu ibadah dan muamalat. Ibadah seperti menambah atau mengurangkan bilangan rakaat dalam solat. Muamalat seperti jual beli barang yang diharamkan, contohnya arak dan bangkai. Penghayatan hadis. Pertama, murid hendaklah beramal dengan amalan yang berasaskan Al-Quran dan Al-Sunnah agar terhindar daripada perkara yang bercanggah dengan syariat Allah SWT. Kedua, murid hendaklah ikhlas dalam setiap amalan supaya diterima oleh Allah SWT. Ketiga, murid hendaklah mempelajari ilmu daripada guru yang berautoriti, bukan semata-mata daripada media sosial tanpa panduan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.